الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فيكشف لك سر الحكمة الربانية والقدرة الإلهية وإنه الفاعل الموجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال فيكشف لك maka disingkapkan bagi engkau rahsia hikmah ketuhanan wal qudrati al ilahiyah dan rahsia kekuasaan ketuhanan. Wa innahu al-fa'ilul mawjudu dan bahwasanya dialah fa'il pelaku perbuatan al-mawjudu lagi ia bersifat dengan ada. Jadi bila mana seseorang itu imannya kuat, iman menjadi kuat dengan kita menjauhkan diri kita daripada keinginan nafsu, dan iman menjadi kuat dengan sebab kita tidak memandang kita beramal. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidak memandang balasan terhadap amal. Ketika itu disingkapkan kepada kita hikmah yang dibangsakan kepada Tuhan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam perbuatan dia ada hikmah, ada qudrah. Dalam perbuatannya ada hikmah, ada qudrah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu
melakukan mengikut kehendaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana sebagai contoh, Allah Ta'ala dengan kudrahnya menimpakan kita dengan sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menimpakan kita dengan sakit. Jadi yang terkena kepada kita yang zahir itu ialah kesan daripada kudrah Allah. Tetapi seseorang yang imannya kuat tidak sekadar memandang kepada kudrah, tapi dia memandang kepada hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi orang yang imannya tak kuat hanya memandang pada kudrah, tetapi tidak memandang pada hikmah. Kalau memandang pada kudrah, hanya memandang kepada lahiriah, tidak memandang pada zahiriah, tidak memandang kepada batiniyah. Dia memandang kepada luaran saja. Bila memandang kepada luaran, maka yang dirasa dalam hati ialah sakit. Luar pun sakit, dalam pun sakit. Tapi kalau kita pandang hikmah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita memandang hikmah, jadi walaupun luarnya sakit, dalam tak sakit. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan sesuatu itu sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Dan tidak engkau melakukan ini sia-sia. Tuhan tak pernah buat sesuatu itu sia-sia, mesti ataupun pasti Allah Subhanahu wa taala melakukan segala-galanya dengan hikmah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang memandang hikmah ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang telah pun disimpan ke dalam hatinya rahsia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang Tuhan singkapkan kepadanya hikmah dan juga hikmah rabbaniyah dan juga kudrah ilahiyah ni, ialah orang yang telah bebas daripada makhluk. Orang yang dah bebas daripada makhluk dia panggil ahrar. Orang yang bebas daripada makhluk disebut dengan ahrar, orang merdeka. Selagi mana kita masih belum bebas daripada makhluk, kita ialah abdi kepada selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih jadi abdi kepada selain Allah. Maknanya bila mana kita masih menjadi abdi pada selain Allah, berarti kita masih belum menjadi hak. Kita masih belum menjadi hamba Allah. Bila seseorang itu telah bebas daripada makhluk, barulah seorang itu menjadi hamba Allah. Maka dipanggillah orang-orang yang bebas daripada makhluk dengan golongan ahrar, orang-orang merdeka. Kalau dah jadi orang merdeka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا.